Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Johor Bahru petang 1 Februari dengan menaiki perkhidmatan tren elektrik 3 ETS3 untuk membuat lawatan tidak rasmi ke negeri Johor. Perdana Menteri yang ditemani anak-anak dan cucunya kemudian ke Zoo Johor, iaitu zoo tertua di negara ini pada jam 3.10 petang. Beliau turut diberi taklimat mengenai pembangunan semasa zoo berkenaan oleh Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Mak Syukur. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Datuk Asman Shah Abdul Rahman. Perdana Menteri turut meluangkan masa selama sejam di zoo itu termasuk beramah mesra dan bergambar bersama pengunjung. Terdahulu menerusi perkongsian di laman sosial Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau memanfaatkan cuti panjang sempena Hari Wilayah dan Taipusam dengan meninjau operasi ETS 3 Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru.